Tuan ada yang boleh saya bantu? Saya datang untuk bincang tentang permohonan pinjaman syarikat saya, Razif Holding. Dah 2 minggu saya tunggu. Saya ada semak fail tu, tapi maaf, pinjaman tu tak dapat diluluskan buat masa sekarang. Tak lulus? Syarikat saya ada projek besar dengan kerajaan. Kami perlukan modal sedikit untuk mula. Saya faham, tapi berdasarkan laporan kewangan syarikat Tuan, ada beberapa isu aliran tunai yang belum stabil dan tak boleh ambil risiko tu. Saya faham, tapi mungkin ada cara lain. Apa ni Tuan? Cuba awak buka dulu. Anggap ni sebagai hadiah. Ni rasuah ni Tuan. Tak apa, benda ni normal. Yang ni antara kita ni. Selamat Tuan, kita ada meeting. Okey, baik-baik. Saya jalan dulu Saya Datuk, kita orang dah tengok proposal Datuk. Tapi boleh saya tahu kenapa Datuk letak harga lagi tinggi? Macam ni lah Datuk Seri. Kami guna bahan premium tau. Kalau Datuk Seri boleh bagi kepercayaan sikit, kami pasti projek akan siap habis cepat. Setakat ni ada 2 syarikat lain yang tawarkan kos 20% lagi rendah daripada syarikat Datuk. So macam mana? Faham Datuk Seri. Tapi dalam bisnes besar kita perlu bertolak langsung. Saya ada sikit penghargaan untuk Datuk Seri pertimbangan semula tawaran syarikat saya. Okay, ini bukan yang Datuk Seri fikir. Anggaplah ini sebagai semangat peribadi. Datuk Seri pun tahu dalam bisnes kita tak boleh terlalu formal. Macam ni. Kalau Datuk tambah 10,000 lagi, kita deal. Assalamualaikum. Ni PA Datuk Seri kan? Waalaikumsalam. Ya betul, saya PA Datuk. Ni siapa ya? Aku PA Datuk. Sebenarnya aku ada benda nak cakap sikit. Kalau aku nak jumpa kau boleh? Oh boleh je. Dekat mana nak berjumpa? Nanti location aku share kat kau. Okay, bye. Ada apa kau nak jumpa aku ni? Sebenarnya aku nak talk something. Aku rasa benda yang kita buat ni salah. Aku pun rasa macam tu. Aku rasa kita patut buat report pasal benda ni. Macam mana kita nak buat report? Kita report dekat SPRM lah. Boleh. Tapi aku nak minta tolong kau kumpulkan bukti, boleh tak? Boleh. Okay, nanti kalau kau dah cukup bukti, kau roger tu, boleh? Okay. Okay, ciao. Bahan bukti yang kau minta aku kumpulkan. Ini yang paling penting. Jangan sampai hilang. Okay, terima kasih sebab sudi tolong aku. Sama-sama. Aku pun tak nak terus bahas dengan kelas. Ya. Okey. Dia maklumkan saya progres projek dia. Okay, Assalamualaikum. Okay, Datuk Seri. Kami daripada SPRM mencek atas lawan Liga Memberikan Rasuah. Tengok kami ke balai Good. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang CEO syarikat pembinaan telah ditahan oleh Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menawarkan rasuah kepada seorang pegawai kanan projek kerajaan untuk mendapatkan tender bernilai hampir 1 juta. Dan bagi perkembangan lanjut mengenai kes berprofit tinggi ini, kita bersama wartawan Wong yang berada di Mahkamah Majlis Putrajaya untuk laporan selanjutnya. Silakan Wong. Bersama saya Wong daripada TV3 berada di luar mahkamah untuk melaporkan kes rasuah seorang ahli perniagaan. Suspek yang dikenali sebagai Datuk Seri Khairul berusia dalam lingkungan 30-an
ditahan di kawasan kediaman rumahnya tengah hari tadi selepas dipercayai menyerahkan sejumlah wang tunai kepada pegawai terpabrik sebagai dorongan untuk memilih syarikatnya. Menurut sumber SPRM, wang berjumlah hampir RM500,000 ditemui di dalam sebuah beg tangan yang diserahkan semasa penemuan tersebut. SPRM sedang menjalankan kegiatan menyeluruh berkaitan dengan kes dalam masa ini. Beberapa saksi telah dipanggil dan dokumen penting sedang diteliti. SPRM merasakan bahawa kes ini mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 dan boleh dikenakan hukuman seperti penjara hingga 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda denda sobat. Kami menaikkan sidang secara profesional tanpa campur tangan mana-mana pihak. Jika ada bukti hukum, ketersediaan akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Kami nasihatkan supaya orang ramai elakkan melakukan spekulasi dan salurkan orang penting pada SPRM. Sekian dari saya Wong, PG3, kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Wong. Buletin akan kembali selepas ini mengenai laporan khas peningkatan kes rasuah korporat di Malaysia.